Ini adalah 5 type yang aku tak suka kalau budak-budak main waktu exam. Pertama sekali. Okey, semua jadi semua kertas cikgu dah bagi kepada kamu semua. Dan boleh bermula menjawab sekarang. Cikgu nak pergi tandas. Okey, pergilah. Cikgu Kedua. Tapi benda ni korang anggap benda adalah ni botol air. Aduh, bapak susah aduh. Woi, aku punya botol air. Ketiga. Putra. Apa? Jawapan nombor 3. Nombor 3 jawapan dia B. Dia baby ke? Bukan baby pantat. Yang keempat. Korang anggap je benda ala ni memang botol air. Korang anggap je. Aduh, macam mana ni jawapan nombor 10 ni? Aduh, susah ni. Aduh. No, botol air aku jatuh kat bawah. Aduh, sakit. Dan yang kelima. Okey, semua dah dapat kertas kan? Sila menjawab. Kau tahu tak, waktu dekat Aeon Mall malam tadi kan, aku nampak kau pergi makan dekat kedai Johnny's. Lepas tu robot tu datang kat kau. Puyung, untunglah orang kaya. Aduh, aku tak pernah datang kedai orang kaya macam ni. Astagfirullahaladzim, aku kena guna aku punya suara. Senyaplah!